Sayyidina Huzaifah sebut dekat dengan kiamat, Dajjal mati dah, Nabi Isa pun dah wafat, Ya'juj Ma'juj semua dah mati, Dabah dah keluar, Dukhan dah keluar satu angin. Angin ini pusing seluruh muka bumi Allah, utara ke selatan, barat ke timur. Apabila kena badan orang Islam, angin itu akan mematikan orang Islam, kerana sebentar lagi akan berlaku kiamat. Sesiapa yang berbaki di dalam dirinya iman sebesar zarrah. Zarrah tuan-tuan tak boleh dilihat dengan mata kasar. Zaman hari ni orang panggil atom ataupun proton. Zarrah 1000 pun tak boleh dilihat dengan mata ni. 1000 biji. Sesiapa yang berbaki iman di dalam dirinya walaupun sebesar zarrah, apabila disapa angin itu dia akan mati. Sikit je iman tu.